Seperti yang telah pun dijangkakan hari ini, Perdana Menteri telah pun mengumumkan berkaitan dengan tarikh sebenar bayaran fasa kedua STR 2026. Baru saja sebentar tadi, pengumuman informasi telah pun dikeluarkan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, baru sebentar tadi, Perdana Menteri sendiri telah pun mengumumkan berkaitan dengan tarikh sebenar bayaran fasa kedua STR 2026, yang mana bayaran bakal bermula dilakukan bermula daripada esok 10 hari bulan Mac 2026. Jadi sekarang ini dah pun terlerai berkaitan dengan tarikh sebenar bayaran fasa kedua STR 2026 yang mana telah pun diawalkan daripada jadual asalnya iaitu pada bulan April kepada sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri. Seperti yang telah pun dijangkakan, seperti ramalan yang telah pun dilakukan tahun lepas, seperti banyak yang sedia maklum, bayaran dilakukan pada 24 hari bulan Mac 2026. Kemudian Hari Raya Aidilfitri adalah pada 31 hari bulan Mac 2026. Kalau diikutkan pada tahun ini agak lebih sedikit awal. Jadi ada masa yang lebih panjang untuk anda menggunakan wang yang bakal dibayar melalui bayaran untuk fasa kedua STR 2026 ini bagi persiapan, bagi persediaan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri yang mana dijangkakan berkemungkinan besar akan jatuh pada hujung Minggu Harapan sama ada 20 ataupun 21 hari bulan Mac 2026. Bagi mereka yang mengambil secara tunai seperti kebiasaannya dijangkakan adalah pada hari pertama pembayaran dilakukan, itu adalah hari di mana anda boleh pergi ke mana-mana cawangan BSN yang berhampiran dengan anda. Dan sekali lagi ingin diingatkan berkaitan dengan penerima untuk bayaran fasa kedua STR 2026 ini adalah melibatkan dua kategori sahaja iaitu kategori isi rumah dan warga mas tanpa pasangan. Untuk bujang 21 ke 59 tahun seperti ramai yang sedia maklum, tiada bayaran dalam bentuk STR 2026 tetapi telah pun diubah menjadi bayaran dalam bentuk SARA secara bulanan sama ada RM50 ataupun RM100 mengikut kelulusan berdasarkan semakan dalam e-kasih yang berada dalam e-kasih miskin dan miskin tegar RM100 setiap bulan. Selain daripada itu, RM50 setiap bulan untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun ini. Jadi bayaran yang bakal dilakukan pada pembayaran fasa kedua ini hanyalah akan diterima oleh dua kategori seperti dinyatakan sebentar tadi iaitu kategori isi rumah dan warga mas tanpa pasangan. Warga mas tanpa pasangan RM150 untuk kategori isi rumah diperkatakan adalah sama seperti bayaran fasa pertama. Jadi anda boleh merujuk kembali bayaran yang anda terima sewaktu bayaran fasa pertama itu adalah juga bayaran ataupun amount yang bakal anda terima sewaktu bayaran fasa kedua STR 2026 ini. Status kelulusan pula bagi mereka yang lulus fasa pertama automatik bolehlah diperkatakan lulus juga bayaran fasa kedua. Selain daripada itu, bagi mereka yang tidak lulus tetapi telah menghantar rayuan, untuk anda ini hanya akan menerima pada bulan April 2026 nanti. Tiada bayaran awal dilakukan kepada anda. Jadi bayaran awal hanya melibatkan mereka penerima sedia ada yang telah pun lulus fasa pertama yang mana secara automatik seperti dijatakan sebentar tadi lulus juga bayaran fasa kedua ini. Kalau katakanlah sekarang ini anda log masuk ke dalam MySTR, tertera di situ status kelulusan anda sebagai contoh dalam proses rayuan ataupun rayuan diterima. Jadi untuk anda ini tiada bayaran fasa kedua sebelum Hari Raya Aidilfitri, hanya akan dilakukan seperti dinyatakan sebentar tadi pada bulan April 2026. Kepada mereka yang berstatus lulus pembayaran fasa pertama dari semasa ke semasa, anda boleh log masuk ke dalam MySTR anda untuk lihat berkaitan dengan status kelulusan terkini berserta dengan maklumat bayaran jika bayaran telah pun sedang dalam proses untuk dimasukkan ke dalam akaun bank anda. Jadi sekarang ini dah terlerai berkaitan dengan tarikh sebenar bayaran berserta dengan berapa bayaran amount yang bakal diterima untuk fasa kedua STR 2026 ini. Tiada lagi telahan, tiada lagi ramalan, tiada lagi tebak menebak dan sebagainya. Kerana segala-galanya sekarang ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri berkaitan dengan perkara ini. Dan dinasihatkan kepada anda penerima untuk bayaran fasa kedua STR 2026 ini, gunakan wang yang diterima itu dengan sebaik yang mungkin untuk persiapan bagi menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka
yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.